ini saya berada di kilang roti SBS Bakery di Bukit Kempas untuk mengadakan libat urus dan untuk melihat sendiri bagaimanakah kesan geopolitik, perang di Asia Barat ada kesan kepada production, operations di kilang ini. Kita melihat perkara ini kerana kita khawatir sekiranya ada kesan ke atas pengguna, sebab kita tahu bahawa ianya ada perang tersebut, keadaan geopolitik di Asia Barat ada kesan kepada logistik, ada kesan kepada bekalan petrokimia yang kita gunakan untuk buat plastik. Jadi tentu sekali ada impak kepada operasi di kilang ini. Jadi kita pun mahu meninjau keadaan, sebab itu soalan-soalan yang saya tanyakan tadi berkenaan dengan bagaimana mereka absorb the cost dan sebagainya. Kerana KPDN bertanggungjawab untuk memastikan bahawa ada bekalan, dan KPDN juga bertanggungjawab untuk memastikan bahawa hak pengguna itu dilindungi. Jadi kita khawatir sekiranya ada kesan kepada operations, mungkin ada kesan kepada harga dan kemudian ada kesan pula kepada kos hidup. Jadi untuk melihat kepada kesan geopolitik itu di sepanjang rantaian bekalan sehinggalah dia sampai kepada consumers. Jadi setakat ini kita berpuas hati bahawa tidak ada kesan, tapi kesan itu masih minimal kalau ikut daripada pengilang, masih minimal dan masih boleh diabsorb dan tidak diturunkan kepada pengguna.